Assalamualaikum. Selamat petang guys. Hari ni adalah hari terakhir yang mana kita akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ni guys. Tadi abang buat keluar motor, abang reverse kereta ke belakang dan buat keluar motor hantar barang tadi sekejap. Planning dia nak basuh guys. Kereta actually dah basuh tapi semalam bawa pergi keluar makan nasi kandar guys. Binatang ni banyak nampak habis cermin. Cermin semua habis guys. Abang rancang nak basuh kereta dengan basuh motor guys. Motor pun sebenarnya sejak keluar hari tu kena hujan sekali. Abang balik pun tak basuh. Hari ni abang plan nak basuh kereta guys. Okay, nak basuh kereta. Abang suruh Gufur maintain abang punya rumput. Nanti dia akan sembuh lah rumput-rumput abang. Semalam dia potong rumput guys. Nak raya kan, potong rumput sikit. Then nak sembuh. Ni ke bawah. Dia dah sembuh, abang tak buat video kan. Actually sebenarnya abang nak basuh. Mungkin tengoklah kalau abang rajin abang ambil footage abang basuh motor guys. Sampai jumpa lagi. Jumpa korang besok guys. Besok hari raya guys.